Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita tengok spot ni ada tak penghuninya. Anak ikan banyak guys. Malam tadi hujan lebat. Tengok sini tepi ni. Aduh guys, strike lah pula. Lontarannya aku tak rakam, kasar lah tu. Sorry lah guys. Naik tu. Padu. Tengok kilo dia ni. 800 gram ada ni. Mantap lah. Padu. Dia kasar. Padu. Situ spot dah. Come on. Curam lagi ini. Aduh. Curam. Kan. Tak payah sentak je. Dia ambil, dia lari. Aku kayu-kayu. Kasar je kan. Okay. Kasar. Alhamdulillah dia mau ambil. Wih, solid hook lah. Solid hook. Sama saiz tadi. Yang ni hampir sekilo ni. Panas ya. Tak boleh nak apa. Tak boleh nak timbang lah, panas nantilah. Kita cari tempat teduh timbang lah. Dekat sekilo ni. Kena mata. Lompat terus kau. Makan senyap. Dia sedut senyap je kan. Lepas raya ni ikan sedut senyap. Hai, kawan. Dia dah. Kecil kan. Mantap padu kan. Tu kena mata. Sekilo lah. Okey, timbang. Amankan dulu. Okey. Mantap lah, putih ikan sungai. Tu sungai kan. Dia masuk dalam parit ni. Inilah ada tontonan.
Sebenarnya guys, maaf lah, aku dah strike masuk ni dah 4 ekor dah. 2 ekor tu aku tak rakam. Dia. Dia. Ada bukti ya. 4 ekor. Mantap padu, lanjut. Masih lagi menggunakan SP Sawadi Mantap 8cm guys. Okey, hari ni aku guna berat sikit, 7 gram guys, sebab pintu air ni dia dalam. Alhamdulillah strike 4, dirakam 2, itu pun yang ketiga tu dah strike nya. Minta maaf lah guys. Lepas raya ni haruan dia sedut, tak dapat nak agak, tiba-tiba ada je, tak sempat nak buat rakaman. Bijak dia ada, dia duduk tengah tunggu mangsa. Ini haruan sungai lah, dari sungai sana masuk ke dalam ni. So casting kalau dia jumpa ya apa objek yang bergerak, insyaAllah dia akan ambil punya. Tapi kena sabar lah, berdiri tunggu tengah panas ni, tak ada pokok. Nasib lah buan. Aku nak turun bawah sangat tak boleh. Dia tak sambar dup macam tu kan, tiba-tiba berat ni. Tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok, ada sini ayak cantik ni. Kalau ada mesti dia ambil. Main. Taklah banyak. Okay. Makan depan ni kan. Kasar kat sekilo lagi. Makan depan ni kan. Putih meletak. One cast. Alamak. Allah. Mata kata cabut. Besar. Saiz mantap padu. Kat sekilo 8,5 macam tu lah kot. Tak padu. Track ke berapa ni? Banyak aku tak rakam hari ni guys. Ok, lanjut. Mantap. Ok guys. Strike juga akhirnya guys. One cast ni. Alamak, cantik ikan ni guys. Pak, mantap padu. Ayak hujan 2-3 hari ni lepas raya. Kat situ guys. Tu dia guys. Dia makan depan ni guys. Depan ni. Siok. Mantap padu. Okay guys. Aku strike, aku rasa yang ke-6 je. Banyak tak rakam hari ni guys. Sebab entahlah. Aku pun tak tahu, rugi. Tapi aku tetap teruskan. Okay, stay tune. Lanjut lagi guys. Depan ni dia ambil tadi. Angkau tu ya. Aku dah kayuh nak laju dah, nak angkit dah. Pada ada. Kasar-kasar aku dapat hari ni guys. Ada lagi sekok ni. Nak mengawan lah tu. Sini lagi cantik.
Tekehel macam ni. Go. Okay. Oh. Okey. Oh. Saya biasa saja, saya koreng-koreng. Bolehlah tambah-tambah poin. Okey. Itu dia. 7 kah? Bolehlah. Ni pun jual berlaku ni. Mantap. Aduh, kita lanjut lagi. Kasak kau-kau. Okay. Marilah, mari. Alamak, janganlah jatuh. Okey. Strike lagi guys. Tapi size biasa-biasa, goreng-goreng, laku dijual. Ya. Okey. Berapa dah? 8 kah? Okey. Solid tu. Sabarlah kau. Nak pergi mana? Nanti. Sebab. Tuh. Okey, lanjut. Mana sendeng lagi. Sini okey ya. Ini kan. Ini boleh. Sini sedap sikit. Sorry guys, lontaran dia aku tak rekam, tak besar sangat kot. Saya 600 700. Okey. Ya. Loh, habis tu planting aku punya seplastik. Aduh, yang ni. Dia. Power. Kasar. Dia. Semua kasar-kasar macam ni kan. Gemuk-gemuk. Sayang. Lambat sangat makan. Ni. Ada lagi gaya rezeki aku kat sini. Padu 600 dalam tangan dah. 600 gram. Peace. Ni. Plastik tu. Nak ambil leceh. Berapa ekor dah. Banyak ni. Ni puas hati lah sentak. Semua size.
Duduk situ. Okey, lanjut. Kedai tutup lah, dik. Hang tolong ah. Hang tolong pak cik beli apa? Ayak. Ni, duit raya hang. Ni duit raya hang. Okey. Hang jangan tak mai. Hang tak mai tu, hang siap ah. Okey, pi. Tu, kereta tu. Janganlah laju tau, slow. Okey. Pi. Nanti mai tau. Okey. Buat laju lah. Hang beli apa? Buat laju lah. Berapa ni semua ni? Ni semua ni berapa? Belen? Ha? Ambil. Tu, yang ni duit minyak. Yang tadi duit raya. Okey ah. Selamat hari raya. Terima kasih, dek. Seronok. Tolong mak. Kalau hang tak ada, kami tak tahu. Tak ada kedai buka. Pecah. Weh. Pak Jati je laju tu buat order ni. Kena 100 plus guys. Tegar. Ni ayak mineral water. Baru bertenaga. Aduh. Kena ayak. Tu tembus je apa ni? Budak mana? Aku tak ada harga hang buah. Nak tukar lah ni. Oh ya, buah harga hang. Boleh? Awak? RM1 banyak kan. 90 ni. Okey guys. Nampaknya aku terpaksa stop dulu guys. Letih sangat lah. So makan pun tak ada. Kedai tutup. Ada adik tu je yang belikan ayak, upahkan dia. So tadi aku dengan Kamal datang lewat. Hari ni alhamdulillah guys, banyak strike dan aku dapat kasar-kasar. Rasanya seekor tu sekilo, yang lain semua 900, 800 macam tu. Tapi itulah, sama banyak ada yang rakam dan tak dirakam. Semuanya 10 ke 9 ekor ke. Tak apalah, biarkanlah, nanti aku balik, nanti aku nak cuba hubungi Pak Tam dan terus jual. Okey, sebelum aku undur diri, terlebih dulu macam biasa aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sudi menonton sampai habis video aku ini, dan kepada yang baru singgah dan lalu di channel aku Ahmad Mokhtar Fishing 67. Aku minta jasa baik kau orang guys, tolong bantu aku tekan tombol subscribe-nya guys. Okey. So kita masih lagi berada di bulan Syawal. So aku sempena bulan Syawal ni aku nak mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jumpa lagi the next video. Okay, bye bye. Okay guys, kita tengok berapa hasil hari ni. Tu dia. Sudah sekok gurgun. Okey Orang sungai. Semua sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, kita tengok berapa kilo. Aku teka 4 kilo lah. Lebih. Lebih lah sikit. 5 kilo guys. Oh lama. 200. Tu dia ikan dah. Oh lama. Sat. Kasih bakar guys. Kat member. Assalamualaikum, selamat petang guys. Ini dah ikan dia guys. Adalah gurgun sekok tu dalam tu. Okey, semua sekali 5 kilo 200. Okey guys, alhamdulillah rezeki pun raya ketiga. Okey, lanjut.